Ramai yang dah tahu cara servis minyak enjin, tapi tak ramai yang buat cara ini. Perkara pertama yang ramai orang terlepas pandang adalah tidak periksa aliran minyak enjin. Kemudian, baru buka drain plug dan cover oil filter. Seterusnya, cuci bahagian tersebut sebelum kita masukkan oil filter dan minyak enjin yang baru. Setelah selesai masukkan minyak enjin yang baru, cuci dan keringkan bahagian yang terkena minyak enjin. Akhir sekali, tampal stiker mileage untuk panduan next service.